Malaysia sedang mempertimbangkan untuk mengimport daging lembu dari Pakistan dengan nilai dagangan dijangka mencecah lebih 800 juta ringgit, sekaligus membuka lembaran baharu kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara Islam itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia memperluas hubungan dalam sektor pertanian dan perdagangan halal selepas import beras dari Pakistan turut ditingkatkan. Malah katanya kerajaan juga komited memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang lain yang turut melibatkan rakan-rakan di Malaysia, khususnya dalam sektor pertanian di mana import beras dari Pakistan telah pun ditingkatkan. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif memberi jaminan ekspor daging lembu ke Malaysia dikawal selia berdasarkan mekanisme harga pasaran dan sepenuhnya mematuhi piawaian halal Malaysia. Beliau dalam masa sama turut menyifatkan keterbukaan Malaysia sebagai bukti kepercayaan strategik antara dua negara. Dalam pertemuan sama, Malaysia dan Pakistan turut sependapat bahawa gencatan senjata serta penyelesaian aman di Gaza perlu dilaksanakan segera bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Kedua-dua pemimpin menyokong inisiatif Damai 20 Perkara yang dikemukakan Presiden Amerika Syarikat dengan penekanan terhadap akses segera bantuan kemanusiaan. Lawatan rasmi Muhammad Shehbaz ke Malaysia bermula Ahad hingga Selasa turut menyaksikan pemeteraian 6 memorandum persefahaman MOU melibatkan bidang diplomasi, pendidikan, pelancongan halal, anti rasuah dan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana PKS sebagai bukti hubungan dua hala yang semakin kukuh.